الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة آت سيدنا محمد رسول الله والشكر وابعث مقام الحمد لله القائل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk Musibah menghapus dosa, mengangkat darjat. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah,
dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Siapakah antara kita yang tidak pernah diuji? Pasti ada dalam kalangan kita yang pernah kehilangan insan tersayang, kerosakan harta benda, mengalami kesempitan hidup, kesakitan dan tekanan perasaan. Dan pada minggu ini ramai dalam kalangan kita yang bergelut dengan musibah banjir. Ada yang rumahnya ditenggelami air, ada yang harta bendanya rosak sehingga terpaksa berpindah sehelai sepinggang ke kawasan yang selamat. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah membiarkan kita tenggelam dalam musibah dengan sia-sia. Apa sahaja yang menimpa seorang mukmin, walaupun sekecil sakitnya duri, semuanya dicatat sebagai pahala apabila seseorang itu bersabar dan redha. Sudah tentu di sebalik semua musibah yang berlaku terselit hikmah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam surah Al-Hadid ayat 22 yang telah dibacakan di awal khutbah, yang bermaksud setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab pengetahuan kami sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Mari kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dua bentuk musibah sekaligus, yaitu musibah yang menimpa bumi dan musibah yang menimpa diri sendiri. Kedua-duanya sudah berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kedua-duanya mengandungi hikmah yang mungkin belum kita lihat hari ini. Justru apabila suatu musibah menimpa, Islam mengajar kita untuk tidak berputus asa, tetapi untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kekuatan di samping menghulurkan bantuan kepada mereka yang sedang diuji. Allah Subhanahu wa ta'ala mahu melihat kesabaran kita, usaha kita, dan bagaimana kita menyerahkan urusan itu kepadanya, kembali kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 156, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Sesungguhnya lafaz yang terkandung dalam ayat ini mengajar kita bahawa segala yang kita miliki hanyalah pinjaman. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambilnya semula, itu bermakna Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menyediakan sesuatu untuk menguatkan jiwa dan menebus dosa kita. Hadirin Jumaat yang berbahagia, ingatlah, apabila Allah SWT mengasihi seorang hamba, Dia tidak membiarkannya berjalan di muka bumi dengan memikul dosa yang tidak terampun. Sebaliknya Allah SWT membersihkan dan mengangkat darjatnya melalui ujian dan musibah yang menimpanya. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma musibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghamma hatta syawkah yushakuha illa kaffara Allahu biha min khatayah." Tiada suatu keletihan, tidak pula penyakit, tidak juga kegusaran, kesedihan, kesakitan atau kesusahan yang menimpa seorang muslim sehinggakan duri yang mencucuknya sekalipun, malaikat Allah akan menghapuskan sebahagian daripada kesalahan-kesalahannya dengan sebab itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, walaupun kita tahu bahawa musibah membawa hikmah, tetapi ramai antara kita yang merasa berat apabila diuji. Namun ketahuilah bahawa ujian itu sendiri adalah tanda perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza arada Allah bi 'abdihi al-khair, 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya, wa idza arada Allah bi 'abdihi asy-syarr, amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaum al-qiyamah." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hamba-Nya, Allah akan segerakan hukuman untuknya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada hamba-Nya, Allah akan menahan azab baginya, yakni akibat dosanya di dunia, hingga Allah membalasnya dengan sempurna pada hari kiamat. Riwayat At-Tirmizi. Hadis ini mengingatkan bahawa setiap musibah yang menimpa kita bukanlah sia-sia.
kesusahan, kepenatan, tekanan emosi dan kerugian yang dialami menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita, meninggikan darjat kita dan mendekatkan hamba kepadanya. Musibah yang berat di mata manusia sebenarnya membawa rahmat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bersabar dan terus bergantung harap kepadanya. Maka marilah kita bersabar dan redha apabila diuji. Yakinilah bahawa musibah tersebut datang sebagai penghapus dosa dan cara Allah Subhanahu wa taala mendekatkan diri kepadanya. Janganlah kita merungut, janganlah kita mengeluh atau menuding jari mencari salah manusia lain. Lebih-lebih lagi usahlah kita memfitnah takdir Allah dengan mendakwa bahawa sesuatu bencana itu merupakan hukuman khusus kepada mana-mana pihak. Tindakan sedemikian hanya merosakkan akhlak dan menjejaskan kehormatan diri kita sendiri. Sepatutnya seseorang mukmin yang matang akan melihat musibah sebagai jalan untuk kembali dan bermuhasabah, bukan alasan untuk mencela atau mencari salah. Justru marilah kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kekuatan kepada kita untuk menerima setiap takdirnya dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang dan penuh kesabaran. Hadirin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran untuk dijadikan pedoman kehidupan kita. Yang pertama, kita hendaklah meyakini bahawa setiap musibah adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan hikmah. Sesungguhnya ujian yang menimpa, sama ada kesedihan, kerugian atau bencana, bukanlah sia-sia. Seorang mukmin perlu melihatnya sebagai ruang untuk kembali kepada Allah, memperkukuh iman dan memperbaiki diri. Yang kedua, kita hendaklah menyadari bahawa musibah mampu menghapus dosa dan mengangkat darjat seseorang. Apa jua yang dirasai oleh seorang muslim, walaupun sekecil tusukan duri, menjadi sebab Allah menghapuskan dosa dan meninggikan martabatnya. Kesabaran dan redha adalah kunci untuk meraih ganjaran ini. Yang ketiga, kita hendaklah menjaga akhlak ketika ditimpa musibah. Sesungguhnya musibah bukan alasan untuk menuding jari atau mencela orang lain. Seorang mukmin dituntut untuk sentiasa memelihara adab, menjaga lisan dan menjadikan ujian sebagai peluang memperbaiki serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh, dengan merasai kelaparan, dengan berlakunya kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 155. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qali hadha واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل الشريعة هدى للناس ورحمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلنغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج اللهم أدم العون والهدى والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلنغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية البلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد يا الله kukuhkanlah akidah umat Islam berteruskan ajaran ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jauhkanlah kami daripada segala bentuk rasuah dan salah guna kuasa, begitu juga kesesatan, syirik dan khurafat, serta lindungilah kami daripada fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Ya Allah, kurniakanlah keamanan dan kemakmuran kepada negara dan negeri kami. Peliharalah kami daripada segala bentuk bala bencana, fitnah dan musibah. Anugerahkanlah kepada kami para pemimpin yang berintegriti, tegas dan berani menegakkan kebenaran berlandaskan syariat-Mu. Ya Allah, lindungilah umat Islam dan Masjid Al-Aqsa di Palestin. Peliharalah mereka daripada kezaliman dan kejahatan, serta kurniakanlah mereka ketabahan, kekuatan dan kemenangan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. استووا واعتدلوا. Lurus dan rapatkan saf. Tuan-tuan dirahmati Allah, selepas fardu Jumaat kita ada salat hajat. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله. صلي فرض الجمعة
الله أكبر. الله أكبر كبيرا. سبحان الله وبحمده. لا شريك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الذي الرحمن الرحيم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan rahmati Allah SWT, kita akan masalah hajat untuk diminta kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala selamat daripada musibah ribut taufan, ribut apa panggil? Senyar ya yang melanda negara kita sekarang ni, dan mudah-mudahan Allah SWT merahmati dan selamatkan kita semua daripada musibah ini insya-Allah. Pada rakaat yang pertama selepas Al-Fatihah baca ayatul kursi sekali dan baca qul ya ayyuhal kafirun sekali, dan pada rakaat kedua lepas Al-Fatihah baca qul huwallahu ahad sekali, dan pada sujud yang kedua dalam rakaat yang kedua kita agak panjang sikit, kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kita baca 13 kali dan kita sertakan niat kita, mudah-mudahan kita selamat daripada musibah ribut taufan ini insya-Allah. Salatu jami'ah rahimakumullah. Istawu wa'tadilu, lurus dan rapatkan saf. Yang saf hadapan pun boleh rapatkan saf hanya sekadar di atas saja, tak perlu turun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Shalli sunnatan hajati rahtain. Allahu akbar. Bismillah.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الذي ورحمة الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا تائبين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك يا الله، سبحانك يا رحمن، سبحانك يا رحيم، سبحانك يا مجيب السائلين، سبحانك لا نحصي ثناء عليك ما أثنيت على نفسك. فلك الحمد كما ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا تواب، اللهم يا غفار، اللهم يا قابل الثوب. Ya Allah, kami menadah tangan dengan penuh rasa kehambaan dan keinsafan atas segala kesilapan dan kelalaian yang telah kami lakukan. Ya Allah, sesungguhnya kami seringkali menzalimi diri kami sendiri. Kami mengaku atas segala kelemahan dan kekurangan diri. Maka ampunilah segala dosa yang pernah kami lakukan. Kami bertaubat kepadamu ya Allah. Terimalah taubat kami ini ya Allah, dan pilihlah kami untuk berada di bawah naungan rahmat dan kasih sayang-Mu. Allahumma ya man arsala riyah baina yaday rahmatih. Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik. Allahumma inna na'udzu bika min zawali bi ni'matik wa tuhawwalu afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, wahai Tuhan yang berkuasa mentadbir sekalian alam, wahai Tuhan yang meniupkan angin sebagai pembawa khabar gembira sebelum datangnya hujan rahmat, wahai Tuhan yang berkuasa mengangkat segala musibah dan bencana, kami berlindung dengan keizzahan dan keagungan-Mu daripada lenyapnya nikmat-Mu kepada kami, daripada mengejutnya azab dan kemurkaan-Mu kepada kami, dan daripada terhapusnya ketenteraman dan keselamatan daripada kami. Allahumma sayyibina nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat bagi kami di Gunung Ganang yang menjadi tadahan keperluan kami, di tanah gersang yang memerlukan air, di lembah kontang dan hutan belantara. Sesungguhnya kami hamba-Mu yang sangat lemah dan tidak berdaya, hanya mampu berusaha, berikhtiar dan bertawakal, dan hanya kepadamu tempat kami mengadu supaya diangkat segala kesukaran dan malapetaka serta bencana banjir yang boleh membawa kepada kerugian harta dan kemusnahan tempat tinggal dan kehilangan nyawa. Allahumma ya Sattar wa ya fa'alul lima yurid, Allahumma ya malikal mulk ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan semangat kepada para pemimpin kami dan kepada para petugas barisan hadapan yang kami kasihi dalam menghadapi sebarang kemungkinan yang telah ditentukan oleh-Mu ya Allah kepada kami. Jadikanlah segala usaha, perancangan dan setiap pengorbanan mereka itu sebagai amal kebajikan yang diterima oleh-Mu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Cukuplah bagi kami pemeliharaan-Mu ya Allah. Engkaulah sebaik-baik penolong bagi kami. Tiada daya dan upaya melainkan hanya pada-Mu ya Allah. Dan kami mohon diterima segala hajat dan hasrat kami. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ashhadu an la ilaha illallah. Sallallahu alaihi. InsyaAllah tuan-tuan ada salat jenazah. Jenazah muslimat di belakang, Ustaz Iman, belakang. Bawa ke depan. Sini. Okey, boleh. Dah boleh. Oh, amin insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan buat saf. Jenazah muslimat, jenazah muslimat. الصلاة جامعة، الصلاة على ميتات الحاضرة، الصلاة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. صلي على هذه الميتة 4 تكبيرة فرض كفاية إماما لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا. الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها وسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن فتنته ومن عذاب النار. اللهم ارزقها بشفاعة سيدنا محمد. اللهم ارزقها بشفاعة سيدنا محمد. اللهم ارزقها بشفاعة سيدنا محمد شفاعة العظمى يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ada waris nak cakap? Bagi mic. Cakap apa tu? Assalamualaikum semua. Saya anak kepada waris ni. Okey, saya terima kasih banyak kepada semua kerana sudi semayang untuk mak saya, dan siapa sini yang kenal mak saya apa semua minta halalkan makan minum apa semua, dan doakan supaya mak saya bersama dengan orang yang beriman dan beramal saleh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kalau ada hutang-hutang apa semua minta dihalalkan apa semua. Terima kasih banyak-banyak semua.